Internet sampai 800 Mbps, 1000 Mbps. Korang boleh nampak iklan dekat mana-mana tau. Ramai orang promote jual SIM card, ejen, dia tunjuk internet laju semata-mata. Tapi the back story, banyak orang yang tertarik dan tercedok dekat situ. Apa benda yang korang patut tahu bila nampak iklan atau video VTT ataupun short video cerita pasal speed laju? Stay dalam video ni, korang akan faham. Korang biasa kan jumpa video-video pendek, short reels berkaitan dengan SIM card, dia promote SIM card, dia tunjuk 800 Mbps, 1000 Mbps. Adakah korang kena percaya benda tu? Dia 50-50. Nak kata tak percaya, bohong. Tak semestinya. Memang tak lah. Nak kata boleh percaya dan betul 100%, boleh jadi. Tapi benda tu sebenarnya adalah benda yang takkan sama. Dia mempunyai keputusan yang berbeza. Okey, satu SIM card. Contoh, dia cerita pasal internet 800 Mbps. Laju gila guys, 800 Mbps. 5G. 1000 Mbps. Boleh tak boleh SIM card capai macam tu? Boleh. Saya pernah cerita dekat korang bila bab SIM card 4G atau 5G. Yes, 4G pun dah laju. 5G lagi laju. Tapi bukan bermaksud keputusan kelajuan tu adalah sentiasa sama setiap masa dan setiap tempat. Tempat saya pakai SIM card ni dapat 100 Mbps. Mungkin tempat awak guna dapat 300 Mbps. Itu adalah karakter sejenis benda yang dinamakan SIM card mobile data tu. Apa semua tu, internet wireless, internet tanpa wayar. Ini karakter dia. Kelajuan takkan pernah sama walaupun sedikit. Dekat bilik korang try laju, dekat dapur tak laju, dekat ruang tamu laju, dekat store tak laju pula, dekat bilik air laju. So dia takkan sama dalam satu rumah. Walaupun dalam satu rumah, tengah-tengah bandar ke, tengah-tengah kampung ceruk mana pun, dia takkan sama. Jadi korang adakah nak beli? Adakah korang nak beli benda-benda macam tu? Kena cuba juga kan. Kalau cakap tak beli, tak tahu. Kalau beli, takut tertipu. Tak nak beli atas tujuan nak cuba, nak rasa. So kena macam tu lah. Lagi satu, walaupun SIM card tu bagi kelajuan yang tinggi, 4G dia bagus, 5G dia bagus, stability dia bagus, performance speed sentiasa bagus, tapi adakah ia mencukupi? Katakan korang guna internet memang heavy, boleh cecah 1 terabyte ataupun 1000 gig sebulan. That's on you, tak ada masalah. Tapi dengan SIM card macam tu, korang beli, biasanya dia ada kuota, ada data limit. Tak guna internet selaju 800 Mbps, 1000 Mbps. Tapi bila korang guna, 200 gig dah habis, 300 gig pun dah habis, 500 gig tak cukup. Dia depends lah cukup tak cukup tu kan. Tapi kalau tak cukup, tak guna juga. Internet laju ni sangat-sangat mengganggu jumlah penggunaan. Internet kalau tak laju, everything yang korang guna, sebagai contoh Facebook, video dekat dalam Facebook, video YouTube, diorang ni aplikasi yang brilliant. Internet slow, diorang turunkan resolusi yang sebaik mungkin untuk memastikan kita sebagai pengguna still boleh tonton, boleh tengok video tu. Tapi kalau internet laju gila babeng 800 Mbps, 1000 Mbps, automatic video korang memang pergi HD. Lagi laju, pergi Full HD. Lagi laju, pergi 4K. Cuma kadang-kadang kalau dia tak 4K, korang kena setting lah. Dan benda tu adalah benda yang mengganggu jumlah data, yang mempengaruhi jumlah data. Kalau korang tengok video dalam keadaan internet tak laju dapat 720p HD, okey, mungkinlah korang boleh kata, video ni tak banyak pakai data ni, dalam 100 MB je. Tapi kalau video tu tiba-tiba daripada SD pergi Full HD, dia akan jadi jumlah data lagi besar, 200 MB, 300 MB. Depends, setiap video berbeza size dia. Bayangkan kalau dia pergi ke 4K, tahu-tahu satu video 900 MB, 1 gig, 2 gig. Lagilah banyak internet korang habis. So, kena ingat, internet semata-mata laju pun tak berguna kalau korang jumlah data tu korang tak boleh target. Jumlah data bulanan, kota korang tak boleh bajet. Harga dengan jumlah data yang sikit tapi internet laju, dia jadi tak cukup pun masalah juga. Baik pakai internet yang slow sikit tapi boleh buat cukup setiap bulan. Ini kena tahu. Macam saya cakap daripada yang first point tadi, setiap tempat tak sama kan. Okey, saya kembangkan lagi satu point, iaitu daripada segi traffic. Bila SIM card tu dekat setengah tempat, korang pakai pagi, laju. Bila pakai malam, apa slow sangat lah. So, itu yang biasanya kita bahasakan dengan congest.
ataupun jumlah pengguna terlalu tinggi dalam waktu yang tertentu. Kita ambil logiknya supaya korang faham. Pagi, siang, korang kat rumah kan? Mana orang kat rumah kan kebanyakan? Semua orang pergi kerja bang. Masuk 8, balik 6, balik 5, balik 7. So, korang pakai internet tu sedap je. Sangat-sangat laju, sangat-sangat stable. Tapi bila malam, korang kena fikir logik juga. Orang dah balik kerja semua. Dah duduk rumah, duduk depan TV, dah main handphone, dah main TikTok, dah main YouTube. Jadi, penggunaan internet dekat situ, daripada macam ni, dia jadi pack macam ni sekali. Ramai guna. Bila sekali ramai guna, itu hasilnya jadi congest. Ataupun traffic jam. Ada yang bahasakan traffic jam. Ataupun traffic sesak. So, bila berlaku macam tu, nak buat macam mana? Tak ada jalan. Tak nak pakai SIM card lain. So, SIM card A yang laju siang hari tu pakai. Lepas tu cari SIM card B yang malam dia boleh laju. Yang dia tak terkesan dengan congest tu. Congest ni pula berlaku dekat tower lah kan. Katakan kat tempat korang, tower Celcom Digi. Bila congest Celcom Digi, maksudnya Celcom Digi je lah congest. Mungkin U-Mobile okey. Mungkin dekat situ Maxis okey. Mungkin dekat situ Yes okey. So, korang kena cuba semua. Saya tak boleh jawab yang mana okey. Jadi, dia ni tertakluk kepada telco tu dekat kawasan tu. Maksudnya, kalau Celcom Digi tu, korang pakai congest slow sangat, pengguna dia ramai dekat situ yang tengah guna. Jadi, itulah tukar SIM card telco lain. Dan congest ni tak semestinya satu. Boleh jadi Celcom Digi congest, U-Mobile pun congest dekat situ, Yes pun congest dekat situ. Tahu-tahu Maxis saja yang tak congest dekat situ. So, terpaksalah untuk malam tu pakai Maxis walaupun mahal. Itu je yang okey mungkin. Pakai je terus. So, kena pakai 2 SIM card lah. Sebab kita cakap nak buat backup. Kalau dah siang okey, malam tak okey, malam pun nak pakai internet. SIM card apa yang boleh bantu untuk stability untuk malam tu. Lagi-lagi budak main game. Memang malam ada sapu. Budak-budak main game pukul 10 sampai 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Main Mobile Legends sampai lebam. Yang lain tengok handphone sekadar nak tengok YouTube jadi congest. Tak pasal-pasal gaming punya pasal. So, setakat ni korang faham tak dengan video yang saya sampaikan? Komen apa yang korang tak tahu, apa yang korang nak tahu dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.